Bayangkan company korang beli baju baru untuk semua orang staff pakai. Yeay! Tapi yang tak bestnya, separuh daripada orang yang dapat baju tu, semua baju tu besar. Okey, sekarang ni korang nampak tak ada garisan putih-putih? Ini sebenarnya bahu sebenar pemakai ni. Tapi patung ni tak ada kecil lagi. Saya ada paling kecil yang ni. So sekarang dia lagi kecil daripada patung yang saya ada. So nampak saya kena buat baru. Awak tahu tak saya kena buat apa? Saya kena cabut lengan kiri kanan, kena kecilkan belakang, dan yang ni pun sama. Dia macam beza sikit. Ni baju jaket rasmi dia. Dan kena kecilkan banyak benda. Dan untuk buat benda ni memang agak susah. Nak jadikan dia lebih elok macam ni, sebab dia lengan jaket kena ke depan sikit. Sekarang dia jadi seperti ini. So apa yang saya akan buat? Saya akan bedah baju ni jadi macam tikus putih, sebab saya tak pernah buat lagi baju yang pelik sikit lah. Sebab dia punya tulang tak sama. Sebab garisan kalau gosok, line dia berada di sini, okay? Tapi tulang dia berada dekat depan. Sepatutnya dekat sini. Macam tu lah kalau baju biasa. Tapi insyaAllah dekat Jawang Terbang Autofix JB, kami suka buat kajian macam ni. Tapi serius cakap, ambil masa lama sikit. Lama, yang kedua, costing agak tinggi sikit, sebab kami kena buat benda yang kami tak pernah buat. Dan harga dia kita akan bagi tahu sebelum awak setuju untuk tempah ataupun order dengan kami lah. Kita tak buka tempahan baju untuk siap, tapi order baju sampai ngam pada badan, untuk aurat selesa dan sopan. Kalau awak nak pergi dekat Bayo, kami tunggu dekat sini. Cek kami sekarang.